Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Arin. Okay, hari ni jom ikut saya buat kerja dekat Jepun. Saya nak tunjukkan dekat korang macam mana kita pilih kereta dekat auction house, and then kereta-kereta yang kita dah confirm beli, and then kita nak reconfirm balik sebelum kita bawa balik ke Malaysia. Jom ikut saya, stay tune guys. Hi guys, bersama kawan saya. What's your name? Hi, my name is Naoki. Naoki from Japan. So ini adalah kita punya supply from Japan. Sekarang kita ada dekat Nagoya area. So kita akan pergi ke, where we go? To USS Nagoya. USS Nagoya first, and then after this we go to the our storage port. Yes, in Nagoya. In Nagoya. So guys, saya ada satu benda nak bagi tahu. After this, untuk unit model Alphard Vellfire 2025 akan ada macam ni, JBL. So not all unit, right? Not all unit. Okay, tak semua unit akan ada JBL yang full spec. So tetapi maybe lebih banyak. Untuk model baru ni akan jadi lebih banyak kereta Alphard dan juga Vellfire yang akan ada JBL unit ke Malaysia. And then one more thing, after this, what color? What color we have? The new color for Alphard and Vellfire? Just the Vellfire, but they will have this silver greyish color. Same like brand new in Malaysia? Correct. So lepas ni akan ada color silver dan juga gold yang macam korang tengok dekat Malaysia, tapi dah ada untuk recon. So geng-geng recon, tunggu kejap. Kita nak pergi pilih kereta kat Jepun, lepas tu bawa balik ke Malaysia. Dan saya nak tunjukkan korang satu benda, very low mileage kereta yang nampak. Only 6,900. What year this car? This is 2022, mileage only 6,900. See, tengok kereta yang sangat-sangat low mileage. So Nazim dekat belakang. Stay tune, kita akan pergi dekat USS untuk buat kerja yang sebenar. Alright? Okay. The FL5 will come with a new black racing package. Black racing package for FL5. For FL5, and it will have an Alcantara dashboard. Alright. And digital meter, and the seats will be black instead. Oh, not red color. No, it will be black seats. And it will have piano black decoration for the aircon vents. Okay, alright. And it will be available somewhere around 2025, maybe January end or February. Okay. And during 2025 is a mix of the old FL5 and then the FL5 black package, but in 2026 it's already all black package only. Okay, untuk 2025 package yang macam dia kata tadi, and then untuk package yang 2026 all model black package. Yeah. And then catalog price, different by about 1 million yen. So I hope your market price is cheap. You don't worry, because Malaysia people very rich. Okay. very rich to buy a FL5. Gila, orang Malaysia memang kaya. Ramai sangat yang pakai FL5. So ada sikit information untuk FL5 pada tahun 2026 nanti. So dia akan jadi lebih baik. Dia akan jadi lebih kepada, orang cakap, perubahan. Adalah sikit lah, dia tak ketara sangat. Dia keluar pada all black spec. Yeah, but the exterior can be red, blue, the same, the ordinary colors. Red, blue, grey, white. Alright. Same color. Same color. But the inside is black seats. Alright. And then dashboard is different, digital meter, and piano black things. Dia dah tak sama lagi lah dashboard yang macam korang pakai. So itu adalah sedikit information kepada bakal pembeli FL5 yang nak start jual tanah tahun depan. Jangan jual tanah tahun ni, jual tanah tahun depan baru beli FL5. Okay guys, ada lagi satu information penting. What about FK8? FK8 price is so high, highest ever, because the number of good cars are, I mean, it's almost going extinct. Malaysia only 5-year car. Yes, correct. So maybe next year can next year bring back no to more. I mean,
next year maybe very few units, and then the following year maybe no unit. So price so high. Mungkin akan boleh bawa sedikit unit, bawa balik ke Malaysia untuk FK8, ataupun maybe no unit. See, FK8 price so high after this. Ini yang dia bagi tahu tau. Ini memang data daripada Jepun. FK8 memang susah nak dapat sekarang, dan dia punya harga pun tinggi. Lebih daripada boleh dijangkakan, boleh jadi lebih harga dengan Civic FL5. Itu berita daripada Jepun. Macam brother? Baru tahu FK8 macam mana. Okay, so kita dah sampai dekat Nagoya. So, kita nak masuk dekat dalam tempat yang kita akan bid kereta. Ini adalah tempat auction, tempat yang mana rakyat Jepun jual kereta dan dia akan bid kereta dekat sini. Satu dunia akan bid kereta dekat sini. Lepas tu inspect kereta, dan kalau kita setuju dengan condition tersebut, dengan harga tersebut, so kita akan bawa balik. So macam saya, kita lebih kepada inspect. Saya lebih suka kepada bahagian penilaian kereta. Macam ni pemilihan kita serahkan kepada bos. Untuk penilaian kereta, saya cakap kalau okey stok ni kita bawa balik. Kena tahu depan kamera, depan depan skrin lain. So bila kena buat dengan penilaian mata, dia lagi best, dia lagi orang cakap, dia lagi puas hati dalam proses pemilihan kereta. Alright guys, so sekarang just check from phone saja pun boleh juga. So you want to check the new model for Wayfire? Yes. Correct. I'm looking for silver color. You're looking for the silver color? But only one unit. This one don't have JBL. Alright. And let me try and check for This more. is already unit here? Yeah, it's here in the vicinity. This is what color? And this one also don't have the JBL. I'll try and find some so that you can check. Yeah, sure. Yeah. So Naoki tengah dapatkan Wayfire warna silver tadi tu. Kita nak tengok sebab kita belum pernah tengok lagi Wayfire warna silver untuk recon. So sekarang saya nak tunjukkan dekat korang kereta yang akan di-auctionkan hari ni. So total anggaran 6,000 unit akan di-auctionkan dekat Nagoya saja. Jom. Tapi yang dalam-dalam ni semua kereta padu-padu lah. Bos, bawa balik ni bos. Ini dah ada dekat showroom warna kuning. Okay, dia ada dua, satu steering sebelah kanan, satu steering sebelah kiri. Difahamkan kalau steering sebelah kiri, dia punya harga lebih tinggi untuk resale value. Itu yang dekat pasaran Jepun lah. Lamborghini Urus steering sebelah kiri, Porsche sebelah kiri. So ada Rolls-Royce Cullinan, belakang ada Urus lagi. Tapi Urus kat belakang tu cantik je, warna biru. Urus warna biru tu cantik kat belakang. So yang kat dalam ni adalah special request. Owner boleh request untuk dibawa kereta depan ni, tapi dengan syarat penjaga dekat sini kena macam ikut lah, macam kita pergi kedai kan, orang ikut. So dekat sini more private selected car lah. Bos, abang ni tak payah bawa balik abang, steering belah kiri abang. Kau lebih minat Lamborghini ke Ferrari? Jom. Guys, tanya cameraman dulu. Aku minat kereta semalam. Kereta semalam? 58. Itu kereta apa ni? Member lama tu. So, guys, dalam video ni korang minat Ferrari ke Lamborghini? Cuba komen sikit kat bawah. Geng, mana satu nak bawa balik Malaysia ke AMG tu? Dia tengah start Lamborghini Urus. So kereta-kereta yang kat sini yang dah di bid, dah di auctionkan, so dah ada dia punya owner lah. And then ada juga yang kereta yang belum ada owner lagi. Okay, nampak ni. And then dekat belah sana tadi, dekat luar pagar tu ada satu tempat yang meletakkan kereta yang R, grade R. So yang condition cakap yang accident lah. So ni Ferrari model lama. Ni Ferrari yang kita tengok semalam. Ada Bentley, ada Maserati. So kat dalam ni ada Porsche, Lexus, Lamborghini Urus.
So tak sejuk sangat macam yang sebelum ni saya datang. Sebelum ni saya datang nak buat video pun tak boleh. So kalau korang perasan video saya tak mau review kepada spek, kepada tahun, kepada more detail, sebab saya lebih suka tunjuk gambar-gambar kereta supaya cepat video ni. Tak adalah saya nak pergi sebutkan sport rim dia, spec engine dia. So more detail lah ya untuk kereta ni. Ni very nice this car. Model apa ni? BMW. What model is this? Z8. Z8 model. Ini padu ni. Z8 model, mileage baru 22, 4.5 grade. Steering sebelah kiri, left hand drive. So what the difference? White color plate number and yellow color for plate number. Yellow color is for small kit car. Small kit car. Yeah, inbox, tough, tank. Roomy, maybe some roomy. Roomy is 1000, so no. Oh, 1000 cc. White color. Yeah, 660cc is a small kit car for Japan. Alright. Taxis are cheaper. Okay, and then white color for normal. Okay. Green car for business use. Green for business use. Yeah, taxis or maybe trucks. Okay, understand. Geng, dah kena ocean dah geng, Lamborghini baru ni, Rivolto. Tengok dia punya mileage baru 661 km, grade 5A. Why so fast to selling this car? They can make money. Make money. They can make money. How many different money? Depends on the car, how rare how difficult to get. Like Porsche GT3 RS always make money, right? So, alright, understand. Oh gila. Dia beli, lepas tu dia jual dengan harga lebih tinggi dia beli. Guys, Land Cruiser 300 ni ramai player kat Jepun. So insyaAllah kita akan bawa balik juga yang ni. Dan ini adalah Land Cruiser 250 2025. And then the best part adalah lampu yang ini, kalau korang adalah owner dekat Jepun, masa dekat kilang dia akan bagi pilihan korang nak lampu macam ni, okay, ataupun boleh buat seperti yang color ni. What color is this? Maybe brown color. So ataupun nak color yang macam ni. So korang boleh diberi pilihan masa dekat kilang, dekat katalog tu nak jadikan lampu macam ni ataupun yang macam tadi. Okay. So ini adalah yang bestnya dekat Jepun. Kita boleh custom ikut kita punya pilihan. Guys, ni yang saya kata tadi tu, color silver tu. So kereta ni next year kita dah boleh bawa ke Malaysia. Okay. Cantik, serius cantik color untuk model Velfire yang ni. Untuk model Velfire, model Alphard. So next dekat depan ni ada Subaru, lepas tu ada GR86. Okay, antara dua model ni sebenarnya sama je, beza kepada nama. Okay, body semua sama, beza kepada nama sahaja. So yang model-model macam ni pun kita dah bawa ke Malaysia dan dah ada pun dekat showroom. Okay, so guys, dekat sinilah tempat kereta yang korang pakai tu, yang mana beli kereta import Japan. Macam ni lah situasi dia. Okay, ini adalah original condition from Japan. So dekat bawah tadi adalah tempat kereta yang dah accident, yang dah rosak teruk, akan dibeli, akan dilelong ataupun akan dibuat sebagai spare part lah. So ada juga yang dibawa ke Malaysia. So hati-hati dalam pemilihan kereta recon. So ini FFI good condition. So kita boleh tengok dekat sini dia punya grade 4.5, mileage baru 5,000. Tapi dia dah dapat rating 4.5. So apa rakyat Malaysia nak komen kat sini, kenapa dia punya rating 4.5 sedangkan mileage dia baru 5,000. So ni adalah original condition dia. Okay, sedangkan kalau kita tengok dekat sini cantik je. So that's why pemilihan kereta recon ni sebenarnya nombor satu condition. Condition first. Okay, untuk Civic FFI. Guys, saya nak tunjukkan dekat korang benda paling penting sekali dalam pemilihan kereta import.
So saya nak tunjukkan kenapa kereta tu murah, kenapa kereta tu mahal. Semua ada sebab bang. Semua ada sebab. Tak ada orang beli barang RM1 jual RM1. Okay, jom saya nak tunjukkan. Ready Inilah kereta condition yang pernah dibawa balik ke Malaysia. Pernah. Okay, ni semua unit-unit ni pernah dibawa balik ke Malaysia. Mercedes famous ni. Okay, so macam model ni, dia akan repair, lepas tu dia akan jual. Ataupun kalau nak murah lagi, dealer akan beli, lepas tu bawa balik ke Malaysia dan repair sebelum dijual. So pemilihan kereta Recon sangat-sangatlah berhati-hati. Sebab tu saya kata abang akak kena percaya pada seller tu. Okay, lagi-lagi yang macam ni barai mat kereta ni. Barai. Sebab selama saya jual kereta Recon, banyak dah saya dapat. Bang, sana bagi saya 280,000, abang punya 310,000. Boleh je saya buat, tapi kereta macam tu saya buat balik. Tapi tak nak buat. Tak boleh. Ilah barai kereta ni. 86 ni. Tengok hilang mat. Hilang. Okay, hi everyone. Okay, all the cars here are accident cars from the insurance company, and as you can see, they are all accident cars, and your people will not go for these type of cars. They will go for the never been accident car, very good condition car, and every week is 6,000 cars. Just this venue have 6,000 cars come in, inspect 6,000 cars. So the inspection is very strict. They will never pass over a pre-accident car. So please feel confident that you're in good hands, and that we also don't have facility to handle these accident cars anyway. So yeah, please rest assured. So video ni just untuk korang cuci mata je. Okay, next video kita akan buat dekat tempat yang kita dah beli kereta. Okay, tempat yang kita dah beli kereta, and then the real inspect dekat sana, setuju kita bawa balik. Let's go. Guys, saya ada satu unit kereta yang kita akan bawa balik ke Malaysia. Saya rasa kereta tu masih rare lagi, sebab belum ada dekat market Malaysia, dan kita akan bawa maybe dalam bulan 1 ataupun bulan 2. Nak tahu kereta apa? Let's go. Guys, kunci kat saya. Ini dia, Lexus. Okay, ini adalah model Lexus LBX Morizo RR. Okay, ini adalah model Lexus LBX Morizo RR. Okay, Morizo tu adalah sempena nama owner, chairman kepada Toyota dekat Japan. Okay, so model ni bos dah order 2 unit. Kita akan bawa balik ke Malaysia. Okay, dia ada datang dengan manual transmission, ada datang dengan auto transmission. Apa ni? Morizo RR. Okay, jom kita look around, tengok. Ni sport rim dia pun dah nampak sporty dah. Okay, sport rim dia pun dah nampak sporty dekat sini. Dia 4 pintu. Baru dapat tahu. So unit yang ada dekat kita sekarang ni adalah manual. Nampak tu, manual. Dia datang dengan electric seat lagi. Cantik. Mileage kereta ni baru 8,500. So mana dia punya push start button? Dah this push start button. Macam biasa. Dia punya sound sedap. Dia punya sound sedap. Manual. Dia punya screen player infotainment dia pun cantik, tersusun cantik dekat sini. Okay, reverse camera, 360 camera guys. Okay, so kereta ni kita akan bawa balik ke Malaysia. So kalau kita boleh tengok report kereta ni sekarang. Okay, ni
5A. Nampak mileage dia 8548, 8549 lebih kurang macam tu lah. Okay, lawa, cantik. Saya duduk dalam dia pun selesa. Tak tahu nak cakap macam mana. Dia ni sedan ke, nampak macam SUV kan. Dia lebih kepada macam crossover. So ruang belakang dia yang besar. Saya tak tahu lah korang nampak ke tak, sebab panas sangat dalam ni, atas ni. So cahaya dia tak cun sangat. So kita tengok dekat bahagian belakang. Macam mana nak buka dia punya bahagian belakang. Oh, ada dekat tekan button sini. Oh, power boot. So dia ada power boot. So kat sini ada power boot. Ni space boot dekat bahagian belakang dia. Alright. So siapa dapat unit ni untunglah, sebab saya sendiri pilih kereta ni. Memang cantik. Okay, kereta pas, memang cun. Everything look like new. Very very good condition. So dia tak ada kat sini. No electric seat here. Just only driver side. Dia punya seat cantik lah. Banyak kereta kat sini. Tu Lexus tu dah siap tukar sport rim lagi. Dengar dia punya sound. Ini kereta ni nampak manja, tapi dia performance car tau ni. Belakang dia ada 2 tip exhaust. Ni bahagian belakang dia. Dia ada 2 tip exhaust. So guys, nampak ni, ada Subaru Alphard ni, model baru Velfire. Macam-macam lah kat sini. Macam biasa lah Ada Civic FFI satu. Yang ni ada GR86. So jom kita tengok. Ini dulu famous kat Malaysia Subaru ni. Gang, ni ada satu Toyota BZ4. BZ4X totally EV. Apa yang menarik dekat kereta ni, okay, dia Toyota ni, dia kalau yang kita tengok sebelum ni, dia most kepada petrol lah. Lepas tu dia buat hybrid, disebabkan dah banyak persaingan dia yang buat EV, dan dia pun buat juga EV. Cuma yang best kereta ni, dia ada best, ada tak best. Yang tak best, dia tak dapat sambutan dekat Jepun. And then yang best, dia punya garanti untuk kereta ni, kalau let's say kata kereta ni problem, dia akan replace 1 unit baru. Okay, ni BZ4X. Dia dah nak sama macam Lexus RX 350. Itu yang best ni, dia punya garanti from Toyota. Gila lah banyak kereta. So yang dekat ujung sana salah satu Toyota factory. Okay, yang best dekat Toyota Japan ni, kebanyakannya kereta yang dah siap buat dia terus ship. Kereta yang dah siap buat dia terus ship, sebab dia adalah pengeluar terbesar dunia. Alright, let's go. Supra pun ada. Supra pun kita akan bawa masuk lepas ni, sebab kita nak kumpulkan 1000 unit dekat showroom menjelang sebelum hari raya nanti. Okay, so that's why kita kena datang kat sini kerap pilih-pilih kereta.